Satu, dua, tiga. Ada 4 kayak. Tu ada 4 biji kabut. Alright geng, Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa lagi kita hari ni. So hari ni aku repeat lagi, tapi kali ni ada datang orang jauh. Orang jauh dari mana entah, awal-awal pagi bilang babi pula. Babi betul. Babi betul. Di geng Kayak X, dia datang untuk nak try spot sebenarnya, sebab ini akan jadi tempat untuk event GL nanti bulan 6, hujung bulan 6. So kita ada Masai, kita ada Kocang dan juga Pear. Ini semua geng-geng hardcore semua ni. So tengoklah ini apa yang ada, insyaAllah kita cuba dia try. Last repeat aku miss Tenggiri, so harap hari ni ada manis. Dan itulah, cuaca pagi ni macam hujan sikit. Okay, saya pagi tadi memang babi tu baru je langgar kan. Dia langgar jalan depan ni je. Betul-betul babi lah ini pagi. Dia langgar babi betul lah. Kereta Ford dia tu langgar babi pagi tadi. Dia pecah bumper sikit. Aduh. Macam mana rasa nak strike padu rasanya tu? Memang nak strike padu. Strike padu tu. Alright, jom. Cor dulu. Okay, kutip umpan dulu. Arus ni laju ni, hanyut ni. Okay, kena. Oh, padu. Di sini. Selah ni selah. Iya. Selah dia, tambah dia. Oi, umpan sedap Ada harapan trolling ni. Biasa aku cakap macam ni biasa. Apa? Gitu. Oi, saiz tu. Kalau dah cukup umpan boleh lah. Slow kita gerak. Ni ada ni. Ada ya. Sikit, tak banyak. Oh. Sedrop je ada kan. Macam apa? Macam pokok kelipar. Guys, pagi ni hujan sikit guys. Tapi tengok ke gaya tak lama ni, sekejap je kot. Sejuk. Ni nak check umpan tambahan aku hidup tak lagi. Senyap je ni. Arus laju arus ni. Kena dah. Ya, GT. Aku sangkut pula dah. GT GT. Kan? GT, mantap, Masai dah strike. Itulah ada ni. First strike of the day. Masai, aku tengah sangkut. Land. Alhamdulillah. Itulah GT masuk. Mengapa aku ada benda besar tu, apa tu? Penyu. penyu. Halo. Arus laju gila ni arus ni. Alamak. Drifting laju. Drifting 2 km sejam. Bahaya. Baby Thunder. Baby Thunder. Baby Thunder, tak boleh lepas, bahaya. Ikan lari. Oh, alu padu pula.
mesin aku pula cabut. Dia punya ni decoration dia tercabut. Boleh gam je. Kalau gam tak ada atas laut ni. Selipar. Banyak ni kawasan batu. Alah kecil. Banyak selipar. Di body siapa cepat? Dia dapat GT ke selipar? Selipar lagi ni. Selipar lagi. Mana GT ni? Dia masuk tak banyak. Lepas. Oh Allah. 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 Oh Allah. Allah. Aku tak tahu ikan apa panjang. Dia ambil atas ni terus putus je. Gigi tajam tu. Atas ni je dia ambil. Jig dah sampai atas, tiba-tiba aku nampak dia zup, pak putus. Barakuda kot. Cukai jig. Macam tu je. Tak sempat awal dia mesap. Aku nampak bayang je. Bayangan dia je. Kuacang pun kena kak. Ha? Kan kelingkat. Tak semena-mena. Tap. Guys, angin padu angin ni. Alun pun dah start menepuk-nepuk dah ni. Awalnya angin datang. Esok plan nak lancor dengan Nadi juga. Nadi datang petang ni. Esok lancor lagi. Jadi itulah esok tengah hari lagi kuat. Dia nak datang pula lagi seminggu ni angin ni. Datang pula lagi seminggu angin kuat campur dengan ribut. Esok last day turun. Yang boleh turun lah. Lepas tu dah start kuat lah. Aduh. No, kena potong. Kena potong. Dia makan masa turun. Kena potong. Bersih ha. Kena potong macam tu, tak ada apa-apa. Tak. Clean. Kan ada makan? Ada. Betul. Ada. Dia dah masuk batu ke? Oh, dia dah masuk batu. Aduh. Laju rasa dia makan. Kuk. Aku tunggu sekejap takut tenggiri kan. Bagi dia pegang elok tu. Arwan ni. Aduh. Ada. Keluar. Oh, kerapu. Kerapu makan ikan. Aku ingat gigi tajam tu, aku kabel. Dia tak nak makan jig hari ni kot.
Dia susah makan jig. Dia nak umpan hidup. Cover tadi. Alah. Hasil masai hari ni ada GT 2 ekor tapi satu terlepas Satu GT terlepas gari dia. Ada barakuda dengan tenuk yang tak naik. Tunduk tu besar weh. Bodoh gila. Esok repeat lagi kot. Kita try cari lagi. Ada lagi insyaAllah. GT masuk, aku tak ada GT ni. Aku ada dapat kerapu dengan jenahak. Lepas tu ikan-ikan laut lah. Aku punya trolling tak ada luck kali ni. So tengoklah esok. Kita bersama dengan Adi. So jumpa esok. Kemas-kemas dulu, buka puasa sekejap lagi. Dan sambung video esok. Ya. Hari kedua geng. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat berpuasa. Hari kedua kita lancur. Ini bersama lagi Masai dan Pehe dan Nadi. Nadi hantar troli lah. So hari ni nak repeat spot, bukan repeat lah, nak try spot lain. Tapi dekat sini ombak dia agak bergulung. Biasa kita turun belah sana, tapi sebab ombak bergulung, so kita turun belah sini. Tapi sini pun kena hati-hati. Dan kita orang risau masa balik tengah hari nantilah, takut kuat kan. So harap-harap hari ni ada manis, semua gasak. Jomlah kita lancur. Sekejap, tunggu sekejap. Apa? Jangan ni. Okay, kena laju ni. Ni part kena laju. Kalau lambat ombak naik ni. Ni nak naik besar ni. Yang ni. Nak panjat di sini. Bagi lepas safe zone. Okey lah. Alhamdulillah. Ada lagi datang tu. Hui. Alamak. Sempat panjat. Masuk motor. Ayah. Ani ada padu. Ui. Padu. Dia umpannya apa benda padu sangat ni? Selah jambu ni. Oh, selah jambu. Selah jambu. Oi, selah jambu oi. Selah al-jamburi. Padu saiz. Ini 4 kilo Ya kan? Wow. Oi, padu. Oi, tekan menekan tu. Nah, tengok saya Selah jambu woi. Baru tanya tadi kan. Baru tanya ada kerapu kan? Kau kata ada kat sini, tu ada. Buat tekan tu. Tak, bukan seekor je ni. Seekor je. Oi, besar sial. Look, ini bukan umpan, ini lauk. Dah, macam mana ni je ada habis ya. Aku bagi Masai. Besar sial. Trolling je dah sebab kita tak ada umpan lain, trolling je. Besar sial. Oh, baik. Ini buat lauk sedap lu. Itulah pasal. Terima kasih. Okey, jom kita trolling ke atas. Tak makan tak apa. Makan tua mak. Umpan ya Allah ni ikan goreng, bukan umpan ni. Besar gila oi. Alright, let's go. Trolling Lalu sana lah. Oh. Kena dah. Tak bukan dia. Baru letak. Aku trolling dia pun dah drag dah keluar. Tu lah. Aku trolling dia pun dah mencicit drag.
Gila. Jom naik. A few moments later. Oh Allah, geng. Geng. Dia makan kelin. Tak kena mata. Bila masa dia makan ni. Tengok. Dia ngam-ngam tak kena mata. Ikan ni macam ni. Ha. Mulut dia nampak tak? Bersih woi. Gila. Bersih kena potong. Okay guys, ke ni dah panas. Kita orang tak ada strike lagi ni. Lupa nak pakai spek. Ini dia spek daripada Kayak X. Kayak X Travel Gear. Ini spek boleh terapung. Dia memang floating spek. So sesuai untuk kayakers macam aku dan juga orang lain yang kadang-kadang spek jatuh dalam laut hilang. So yang ni dia floating punya, floating polarized eyewear daripada Kayak X. Aku baru nak pakai, tengok. Baru nak buka plastik ni. Hitam merah pula. Silau. Wah, ucun. X. Guys, strike pertama. Ikan. Oi. No. Bapak remung. Saya remung. Akhirnya makannya macam ni. Telah ketuk kali ketuk. Oh, padu. Ikan, padu. Oi, padu. Oi, padunya. Ya. Sikit. Tambak. Size. Alhamdulillah. Tambak. Besar Alhamdulillah. Pegang kau yang makan Tambak. Mantap. Saya padu. Allah, lucut. Ada makan balik. Apa ni? Kenapa ni? Strike padu. La Allah, lucut lagi. Oi, padu. Nadi. Spot. Nadi. Kenapa lucut lagi ni? Ada ikan besar kat sini. Lucu 2 kali lucu. Oi, padu. Dah nak kau Nadi ya. Ha? Boleh jadi. Kau cakap kunyit ke? Kau kena kunyit kecil? Aku kena kunyit kecil. Oi. Aku strike. Oh. Yang size-size macam ni lah.
Jangan buang. Bukan, mana dah buang masa pakai aku. Nampak tangan. Oi. Jangan buang. Tu. Kunyit tu padu. Ha? Nak tengok silau. Oh, silau ah. Silau lah tu. Silau ah, silau. Nampak, sorry lah silau. Alah, silaunya ya Allah. Silau ni. Ni aku pakai mana kayak X punya Floating spec. floating spec pun silau lagi tadi. Padahal polarized lah ni kan. Silau juga. Are tu. Jauh-jauh. Oh, kunci kan. Nak sampai darat dah. Daripada tadi last tu tak ada hasil lah. Trolling pun tak ada yang usik. Nadi ada yang usik tapi tak lekat. So itulah hasil hari ni. So landing ni aku reverse landing lah sebab nampak macam padu je. Alamak. Aku ingat kata balik lah tadi ni. Aku ingat terbalik lah tadi. Baik. Baik aku balance sengit pula tadi. Terus menuju ke pantai dengan laju. Aku dah nampak dah dia datang besar sebiji belakang dia tu yang aku alamak tu. Sebab nampak macam okey rupanya ada sebiji. Si baik tadi. Tak terbalik dia tu. Dah lah cetek. Terbalik tu patah rod. Barang tak hilang. Rod biasa patah. Alright, so Nadi pun selamat dah landing. Tadi masai dengan Pehe. Dia naik awal sebab dia nak kena check out hotel dia. So dah lah, kita pun nak kemas-kemas. Hasil ada tapi kurang memperasankan. Tenggiri ada tapi tak dekat. So adalah 2 ekor ini. Tapi masai ni padu lah. Masai dapat rabbit 2 ekor. Lepas tu yang lain aku tak sure lagi sebab tak jumpa lagi dia. Nanti tanyalah hasil dia macam mana. Alright, so adalah 2 ekor ini hasil. Saiz okey lah. Table size kan. Saiz lauk. Tombak dengan remong. Tenggiri masih lagi mengelak aku. Tak berjumpa lagi dengan tenggiri. So tak apalah, insyaAllah ada next trip. Adalah tu rezeki nanti. So apa-apa pun jom kita closing pakai tambak. Tak pernah closing pakai tambak lagi. Alright, so jom closing. Aduh badai. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Salam from bawah sekali lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Jadi itulah saja sekian trip 2 hari berturut-turut di bulan puasa. Tapi Alhamdulillah dengan adanya motor ni aku boleh bertahan sampai petang. Sekarang pukul berapa ni?